Dia cerita kau. Apa kau expect apa? Tak nak jumpa dia. Ha? Kau siapa tu? Dia dah okey macam ni. Engkau buat sesuatu. Engkau bina sesuatu. Lepas tu orang yang jaga kat tempat pembinaan tu tak maintain benda tu. So bangunan tu akan roboh. Sama juga dengan kau. Kalau kau tak ada self development, kau akan jatuh. Kalau kau tak ada peningkatan diri, kau akan jatuh. Macam mana nak dapat peningkatan diri tu? Dari siapa? Dari dia lah. Kau minta dari dia. Kau minta dari dia. Lepas kau minta dari dia, baru dia izinkan. Macam mana dia nak izinkan? Once dia nak izinkan tu, kau akan dapat ujian-ujian yang dia akan sampai kat kau. Sebab apa? Sebab ujian tu kau yang minta. Kau berdoa apa? Kau berdoa apa kat dia? Kau minta apa kat dia? Kau minta kau kuat, kau minta kau tabah. Dia bagi masalah lah kat kau supaya apa? Supaya kau dapat handle benda tu. Betul? Bila once kau dah dapat handle benda tu, kuat tu akan sampai dekat kau. Jangan macam tu. Aduh. Buat baru sekejap, baru beberapa hari buat, dah negatif. Apa ni? Ingat, business is building. Kita build business. Once kita dah build business nak build. Once kita nak build dia, base tu kena kuat. Maksud base tu kena kuat, siapa kena kuat? Awak kena kuat dulu. Baru yang bawah awak tu, tim-tim awak semua kuat. Faham ke faham? Okay? Saya ada meeting sekejap lagi ni. Sekejap lagi kita on call balik. Boleh? Okay. Assalamualaikum.